Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita sambung pembacaan kitab Minhajul Abidin dalam bab Aqabah Ilmu, dan kita pada pertemuan siri yang kedua. Jadi pada siri yang pertama kita telah membincangkan berkaitan dengan ketinggian, kepentingan, kemuliaan ilmu dan ibadah sehingga diumpamakan dengan dua permata. Kinayah daripada ilmu dan ibadah itu sangat berharga dan sangat bernilai di sisi agama. Kemudian pada penghujung pembacaan kitab, kita pada pertemuan yang lepas tu menyatakan bahawa dijadikan langit dan bumi dan isi antara keduanya kerana ilmu dan ibadah. Kemudian di sini didatangkan dalil oleh Al-Imam Hujjatul Islam terhadap hujah ataupun kenyataan beliau. Dalilnya kita akan bacakan. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tatmim bi khairi ya karim. Qala al-muallif, kata Imam Ghazali, maka tilik olehmu akan dua ayat di dalam kitab Allah Ta'ala. Imam Ghazali suruh kita lihat dalam Al-Quran ada dua ayat berkaitan dengan ilmu dan ibadah. Salah suatu daripada kedua ayat tersebut firman Allah Ta'ala, Allahul ladzi. Kalau dalam kitab Jawi kena tambahlah Allahul ladzi khalaqas sab'a samawatin wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu anna Allaha ala kulli syai'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Jadi Allah Ta'ala berfirman, katanya Allah. Siapa dia? Allah Ta'ala itu iaitu Tuhan yang menjadikan 7 petala langit. Yang menjadikan 7 petala langit ni iaitu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang telah menjadikan 7 petala langit. Jadi 7 petala langit ni tak terjadi dengan sendirinya, melainkan ada yang mencipta. Siapa yang mencipta itu? Iaitu Allah Ta'ala. Allah yang mencipta langit. Dan langit ni ada 7 lapis. Dan daripada bumi seumpama 7 petala langit. Jadi selain daripada 7 petala langit, Allah Ta'ala juga cipta bumi. Allah Ta'ala cipta bumi, dan daripada bumi itu seumpama 7 petala langit. Maknanya bumi ni pun dicipta dengan 7 lapis. Dan daripada bumi seumpamanya 7 petala langit. Diturunkan pekerjaannya ni Allah Ta'ala di antara langit dan bumi itu supaya apa? Supaya apa diciptakan langit dan bumi ni, dan barang antara keduanya tu supaya kamu ketahui. Supaya kamu ketahui ni dengan mana? Yakni ilmu lah. Ni nak cerita tentang kemuliaan, ketinggian, kepentingan ilmu. Asbab daripada kepentingan ilmu, kemuliaan ilmu, diciptakan langit dan bumi dan isi antara keduanya. Kemudian kata Allah Ta'ala bahawasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu atas tiap-tiap suatu tu amat kuasa. Jadi tiap-tiap suatu tu tak terlepas daripada kekuasaannya Allah Ta'ala. Tak terlepas. Maknanya sifat kudrah Allah Ta'ala tu tertentu pada tiap-tiap sesuatu. Semua terjadi, semua berlaku, semua terjadi kerana kudrah Allah Ta'ala. Di atas kudrah Allah Ta'ala, kudrah kekuasaan Allah Ta'ala. Tak ada satu pun yang berlaku di atas dunia ni, di atas alam ini, yang terlepas daripada kudrah dan kekuasaan Allah Ta'ala.
Kemudian kata Allah Ta'ala, dan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala senya telah meliputi dengan tiap-tiap sesuatu itu ilmunya. Kan? Jadi tiap-tiap sesuatu ni tak terlepas daripada ilmu Allah Ta'ala. Maksudnya Allah Ta'ala mengetahui atas tiap-tiap sesuatu. Atas tiap-tiap sesuatu, kan, Allah Ta'ala mengetahui. Kalau kita belajar tentang takluk sifat ilmu ni, maka dia tertakluk kepada segala yang maujudat, bukan, segala yang betul lah, maujudat, kan, tiap-tiap sesuatu yang maujud dan tiap-tiap sesuatu yang ma'dum, setiap-tiap yang maujud dan ma'dum, tiap-tiap yang ada dan setiap-tiap yang tiada, Allah Ta'ala mengetahui. Allah Ta'ala mengetahui. Jadi tak ada satu perkara pun yang terlepas daripada ilmunya Allah Ta'ala. Dan memadalah dengan ayat ini akan dalil atas kemuliaan ilmu. Kan? Jadi kata Imam Ghazali, cukuplah aku datangkan satu ayat ni, kan, cukuplah aku datangkan satu ayat ni nak menceritakan tentang kemuliaan dan ketinggian serta kepentingan ilmu. Kan? Tak perlu dah kalau nak bawa lagi ayat Quran yang lain, banyaklah, tapi memadai dengan satu ayat ni. Jadi siapa yang diberi oleh Allah Ta'ala akal yang sempurna, akal yang sihat, maka dengan satu ayat ni memadai. Dengan satu ayat ni memadai, dia tahu bahawa pentingnya ilmu. Istimewa pula ilmu tauhid. Jadi lebih-lebih lagi ilmu tauhid, kan. Jadi ilmu tauhid ni menjadi satu keutamaan lah. Kan, ilmu tu penting, ilmu tu menjadi keutamaan, tapi ilmu tauhid tu lebih diutamakan. Kan, istimewa pula ilmu tauhid. Jadi ilmu tauhid ni kita kena utamakan lah, kita kena dahulukan daripada ilmu-ilmu yang lain. Dan ayat yang keduanya, kan tadi dia nak datangkan dua ayat, kan. Satu tentang kelebihan ilmu, yang kedua tentang kelebihan ibadah. Firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Firman Allah Ta'ala, dan tiada kami yakni Allah Ta'ala lah, kan. Jadi kami dekat sini dengan makna nahnu li ta'zim, kan. Nahnu nak menunjukkan, nahnu yang nak menunjukkan keagungannya Allah Ta'ala, bukan nak menunjukkan ramai, kan. Kalau kita bahasakan kami dengan sebab kita ramai, tapi bila dibahasakan kami dalam Al-Quran, kan, dengan nak menunjukkan nahnu li ta'zim, nak menunjukkan keagungan, li ta'zim. Dan tiada kami, yakni Allah Ta'ala, jadikan jin dan ins, manusia lah, jadikan jin dan manusia, melainkan dekat sini dengan makna hikmah lah. Hikmah, apa hikmah Allah Ta'ala jadikan jin dan manusia? Hikmah dia kerana menyembah mereka itu jin dan manusia, yakni mengerjakan ibadah akan kami. Jadi tujuan diciptakan jin dan manusia ni untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Itu tujuan, maksud yang utama, matlamat utama dijadikan jin dan manusia. Cuma dekat situ, kalau kita perhatikan, dalam ayat tu dia sebut wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Liya'budun, ada lam tu, liya'budun, kan. Jadi lam dekat situ bukan lam li ta'lil, lam yang menunjukkan kerana, bukan. Sebab kita dah belajar tauhid, kan, akidah kita, tanazzuhuhu ta'ala 'anil aghradi. Maha suci Allah Ta'ala ni daripada mengambil sebab ataupun mengambil faedah, kan, bertujuan lah. Dia menciptakan sesuatu bertujuan untuk kepentingan dia, kan. Jadi lam tu bukan lam li ta'lil, tapi lam lil hikmah.
Jadi hikmah diciptakan manusia dan jin ni untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Hikmah dengan makna apa? Hikmah dengan makna faedahnya terkena kepada manusia dan jin tu. Kan apabila dia beribadah kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala nak beri nikmat kepada manusia dan jin tersebut dengan digunakan balasan syurga. Adapun Allah daripada pihak Allah Ta'ala tak mendatangkan manfaat ataupun mudarat, tak ada. Kan kalaulah semua makhluk tak nak sembah Allah Ta'ala, tidaklah turun martabat Allah Ta'ala yang tinggi sebagai Tuhan, tak ada. Dan tidaklah kalau semua makhluk sembah Allah Ta'ala, maka darjat martabat Allah Ta'ala naik lebih tinggi. Tidak juga. Allah Ta'ala tu dah memang tinggi. Apa yang berlaku daripada makhluk ni tidak mendatangkan manfaat atau mudarat bagi Allah Ta'ala. Jadi dekat sini kita kena perhalusilah, jangan sampai kita tersilap menafsirkan lafaz-lafaz di dalam Al-Quran. Ini kan ayat Al-Quran kan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Habis kat situ. Dan memadalah dengan ayat ini. Cukuplah dengan satu ayat ni. Imam Ghazali datangkan satu ayat ni. Banyak lagi menceritakan tentang keutamaan, kemuliaan ibadah ni. Tapi memadalah dengan ayat ini menunjukkan atas kemuliaan ibadah. Memadai dengan satu ayat ni, siapa yang akal yang sempurna kan, akal yang sihat waras, dia dengan satu ayat ni memadai dah, mencukupi. Dia dapat fikir bahawa pentingnya ibadah sebagai matlamat dan tujuan diciptakan manusia dan jin, dan melazimkan berhadap atasnya, dan melazimkan dengan mana, dan memestikan berhadap atasnya atas ibadah. Kan tak dapat tidak seseorang hamba tu mesti kena ibadah kepada Allah Ta'ala. Kan ibadah. Maka besarkan olehmu dengan dua pekerjaan ini. Maka kata Imam Ghazali, besarkanlah dua pekerjaan ini. Apa dua pekerjaan ni? Ilmu dan ibadah. Keduanya, besarkanlah olehmu dengan dua pekerjaan ini. Keduanya ilmu dan ibadah tu yang dimaksudkan daripada menjadikan dua negeri. Kan yang mana dijadikan dua negeri ni, hikmah dijadikan dua negeri dunia dan akhirat ni, hikmah dia ialah untuk ilmu dan ibadah. Ibadah. Jadi cukup sekadar itu. Nanti kita akan sambung lagi lah perbahasannya berkaitan dengan aqabah ilmu sebagai aqabah yang pertama yang mesti kita sebagai hamba menempuhnya untuk mencapai ibadah yang sempurna. Wallahu ta'ala alam bisawab.